Okey, sambung kita buat projek untuk Wira kita ni. Sorry lah semalam video tak cantik sebab tak ada helper lah untuk ambil video kan. Hari ni dah ada helper. Jadi sekarang ni, ini wiring semalam yang aku buka tu yang leceh tu lah. Semalam bukanya macam mana? Sini tunjuk ni kamera. Okey, wiring tu lalu bawah sini. Sini tunjuk sini kamera. Okey, dia lalu bawah sini. Okey, jadinya dia leceh sikit lah sebab tu kena buka semua sekali Kena buka radiator, kena buka aircon punya fan kipas ni lah. Jadi sekarang ni dah keluar sebiji macam ini. Kita akan lalukanlah ke lubang sini sini ada lubang. Okey, jadinya nanti kita lalukan lubang ni. Dia akan keluar ke signal ni. Okey, kita lalukan bawah. Okey. Jadi sekarang ni ada napas untuk air cleaner ni Kita kena buka lah. Okey. Kita mungkin tak pakai cleaner ni. Kita pakai open port mungkin kalau rezeki pakai open port. Kita kena buka dulu signal. Sekarang ni signal kita kena buka. Buka dulu signal ni Okey, mentol ni buka. Okey. Masukkan perlahan-lahan di lubang A ni. Okey. Okey, dia akan keluar ke sini lah. Okey, dia akan keluar kat sini. Jadinya kita kena perlahan lah. Kita kena perlahan-lahan Kena perlahan-lahan masukkan Masuk wire ni memang perlukan kesabaran Wire ni pun panjang, soket pun banyak, kena lah. Okay, pada korang nanti aku akan sambung lagi video. Aku masukkan dulu wire ni Apa-apa cara gas lah. Okay, sambung kita buat projek untuk Wira kita ni Sorry lah semalam video tak cantik sebab tak ada helper lah untuk ambil video kan. Hari ni dah ada helper. Jadi sekarang ni, ini wiring semalam yang aku buka tu yang leceh tu lah. Semalam bukanya macam mana? Sini tunjuk ni kamera. Okay, wiring tu lalu bawah sini. Sini tunjuk sini kamera. Okay, dia lalu bawah sini. Okey, jadinya dia leceh sikit lah sebab tu kena buka semua sekali Kena buka radiator, kena buka aircon punya fan kipas ni lah. Jadi sekarang ni dah keluar sebiji macam ini. Kita akan lalukanlah ke lubang sini sini ada lubang. Okey, jadinya nanti kita lalukan lubang ni. Dia akan keluar ke signal ni. Okey, kita lalukan bawah. Okey. Jadi sekarang ni ada napas untuk air cleaner ni Kita kena buka lah. Okey. Kita mungkin tak pakai cleaner ni. Kita pakai open port mungkin kalau rezeki pakai open port. Kita kena buka dulu signal. Sekarang ni signal kita kena buka. Buka dulu signal ni Okey, mentol ni buka. Okey. Masukkan perlahan-lahan di lubang A ni. Okey. Okey, dia akan keluar ke sini lah. Okey, dia akan keluar kat sini. Jadinya kita kena perlahan lah. Kita kena perlahan-lahan Kena perlahan-lahan masukkan Masuk wire ni memang perlukan kesabaran Wire ni pun panjang, soket pun banyak, kena lah.